Sebuah SUV yang compact, power dan juga mewah. Inilah dia Lexus NX 350 F Sport tahun 2023, harga 246,800. Kita tengok sikit bahagian hadapan kereta ni. Datang dengan grill yang sangat-sangat besar, memberi airflow yang banyak untuk dalam enjin. Lampu yang serba cantik. Alright, condition kereta memang sangat ngam. Tidak ada major punya benda. Caliper datang dengan warna orange, sporty punya caliper, iconic untuk Lexus. Kalau pakai Lexus caliper bukan orange, tukar logo. Tapi itulah bermakna ikoniknya. Kalau pakai Lexus je mesti nak caliper orange. Sebab keserasian dia tu. Rim datang dengan 20 inci. Okay, 360 kamera, panoramic sunroof pun ada. Untuk bahagian belakang pun datang juga dengan caliper orange. Untuk bahagian belakang, dia punya boot space, sebelum saya buka, kita tengok dia punya lampu. Lampu dia memang handsome. Dia macam seolah-olah tak ada casing. 3D punya lampu. Memang lampu masa hadapan. Untuk bahagian boot space, kalau kata SUV tu memang luas lah boot space dia. Kalau ni tak cukup luas, boleh baringkan seat. Yang ni boleh buka, boleh dapat space yang lagi banyak. Untuk bahagian bawah, dia punya repair kit, tayar sealant dan juga pump. Untuk bahagian kiri, bahagian kiri memang sangat-sangat cantik lagi. Okey. Untuk bahagian dalam, Lexus S Sport tak lain tak bukan, interior memang merah. Kalau nak cari yang hitam, memang susah dapat. Biasanya lagi mahal. Lagi mahal berbanding yang merah. Sebab apa? Sebab dekat Jepun tu, kalau owner baru nak beli Lexus ni, dia nak seat hitam, dia kena tambah duit. Lebih kurang 5,000 kalau tak silap, ke lebih lagi. Tapi standard dia datang memang dengan warna merah. Dia punya panoramic sunroof, cermin boleh buka. Dia punya seat, ada armrest dan cup holder dekat tengah. Dia punya aircon, dia punya door trim. Untuk bahagian hadapan, ni dia punya door trim. Speaker standard Lexus, tak ada Mark Levinson. Sebab standard dia pun dah sedap dah. Speaker pun kalau nak tahu, untuk unit Recon, tambah speaker saja, harga kereta boleh lebih 10,000 daripada yang tak ada speaker. Bunyi lebih kurang sama. Tapi terpulang, ada yang minat, silakan. Kalau tak berapa yang minat, ambil yang tak ada Mark Levinson pun dah padu dah. Okay. Untuk dia punya seat, controller seat. Untuk